untuk menjawab soalan. Soalan pertama, dalam hadis Nabi kata tanda munafik itu 3: bercakap, dusta, mungkir janji dan khianat. Saya nak penjelasan mengenai mungkir janji. Contoh pertama, saya berjanji akan jumpa awak pukul 5 petang. Contoh kedua, saya akan jumpa awak pada pukul 5 petang. Mana kalau satu contoh di atas dikatakan janji, dan akan tergolong orang munafik jika memungkirinya. Yang kedua, bolehkah kita berzikir masa berjimuk atau hanya berzikir dalam hati saja? Baik, soalan pertama, Nabi kata 3 alamat munafik. Kalau bercakap, lebong kata yang panggil. Orang sini panggil dusta, tipu. Kalau berjanji, menyalahi janji. Kalau diberi amanah, khianat. Maka dia nak tanya dalam bab janji. Dia berjanji kawan dia, pukul 5 petang ni saya akan tunggu awak. Lepas tu berjanji ke tak? Lapar yang kedua, pada pukul 5 petang ni saya janji akan tunggu awak. Dia sebut lapar janji. Maka ulama' bersepakat yang disebut lapar janji itu memang janji lah. Kalau disebut lapar janji. Kalau kata saya tunggu awak pukul 5 petang, pulang pada uruf. Pada adat kata pukul 5 petang ni aku tunggu aku tunggu awak. Jadi janji tak pada adat orang Melayu kita? Janji juga. Maka hukumnya wajib kena tunang juga. Faham? Sebab tu kena kata insya-Allah senang. InsyaAllah pukul 5 saya mari. Boleh tahan. Maka tidak termasuk dalam akhlak ataupun sifat munafik. Ini bukan munafik akidah, ini munafik perangai. Kemudian dia tanya pula. Dia tengah setubuh isteri dia, boleh sikit tak? Nampak tak? Dia ni memang barak sungguh ni. Tak? Sampai tengah jimak tu nak wirid lagi. Jawabnya apa yang dipesan oleh ulama'-ulama', jangan berzikir pada masa itu. Dia ada masa tepat-tepat dia kita meninggalkan zikir, iaitu zikir lisan. Adapun hati ingat pada Allah tak ada masalah bila-bila masa. Dalam tanda boleh ingat Allah. Faham? Yang jaga zikir lisan. Dalam tanda tengah jimak jangan zikir, tengah berok cing jangan zikir. Cuma ulama kata ingat kepada Allah. Di dalam hati. Soalan seterusnya. Apa hukum ibadah kerana nak dapat kerja pahala? Saya pernah baca kita perlu beribadah kerana tanda kita hamba Allah. Kalau kita ibadah kerana pahala, seolah kita tidak akan beribadah jika Allah tak kurniakan pahala untuk setiap amalan kita. Benarkah begitu? Ketika sedang solat, kita dikehendaki menahan diri dari menguak. Tapi kalau ketika sedang baca Fatihah di tempat yang tak boleh berhenti dan tiba-tiba terasa nak menguak, apa perlu dibuat? Baik. Soalan yang pertama dia kata kalau kita semayang kerana pahala, kita berjuang kerana pahala, kita baca Quran kerana pahala dan lain-lain ibadat, puasa, haji, zakat, dapat pahala ke tak? Ikhlas ke tak? Ini persoalan yang telah dijawab oleh ulama'-ulama'. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut ikhlas ini ada beberapa peringkat atau pangkat. Pangkat yang paling tinggi sekali, kita beramal hanya kerana Allah semata-mata. Maka ini yang paling tinggi. Nampak? Inilah ikhlas para nabi, para siddiqin. Yang kedua, iaitu kita beramal kerana nak dapat janji-janji Allah. Seperti kita nak dapat syurga, kita nak dapat fadilat yang disebut dalam hadis, kita nak lari daripada neraka, kita nak keluar, nak terlepas pada azab Allah, kita baca ayat ni. Itu bukan kerana Allah semata-mata, kerana ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Hukumnya masih lagi ikhlas, tapi tahap kedua. Yang tadi lebih tinggi. Faham? Orang yang mengatakan kalau kita ni semayang dan seumpamanya kerana takut neraka, tidak ikhlas, tidak tepat perkataan. Bercanggah dengan perkataan Imam Mujtahid. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hendaklah kamu takut kepada neraka. Allah tak kata hendaklah kamu takut kepada aku, takut ke neraka. Maknanya neraka ni aku yang janji. Kalau mu neraka ni balasan janji aku. Maka ulama pun buatlah satu resolusi. Siapa yang beramal kerana apa yang dijanjikan oleh Allah atau yang dijanjikan di sisi Allah, seperti bidadari, seperti syurga, seperti istana dalam syurga, nikmat syurga, nikmat kubur, nak dapat pahala, ni siapa janji? Allah ke kerajaan dunia? Allah janji. Orang ni tidak lagi riak, masih dikatakan ikhlas. Riak ini, tidak ikhlas ini, kita nak apa yang dijanjikan oleh makhluk. Kalau mu sembahyang, boleh biti. Kalau mu ngaji Quran, boleh biti. Kalau mu hafal Quran 30 juzuk, aku bayar sekian-sekian. Kalau mu buat benda ni, dapat gaji banyak ni. Maka kita tu tidak dimasuk dalam kategori ikhlas dah. Kerana duit, gaji, pendapatan, tanah dan sebagainya, apa yang dijanjikan oleh manusia. Faham? Faham tak apa? Kemudian soalan yang kedua pula, dia kata dia nak tahan daripada menguak. Menguak ni bukan wajib tahan, sunat. Bukan tahan menguak, tutup mulut dan jangan bunyi suara. Menguak mana kita boleh buang? Ada orang nak menguak? Boleh, tak ada. Dia mesti menguak juga. Tapi dua perkara Nabi suruh. Pertama, falyadha yadahu fi fihi. Maka hendaklah seorang itu meletakkan tangan pada mulut. Pasal dia buka mulut tutup uduh sangat macam singa Zhu Taiping nguak lah. Kemudian jangan keluarkan suara. Dan kalau dalam baca Fatihah, tak ada masalah. Maliki yaumiddin. Nguak. Habis tak ada nguak sejam lebih Sejak je. Tambah balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham? Tak ada masalah. Jangan kata alhamdulillah atau a'udzubillah kerana dalam Fatihah. Soalan seterusnya. Jangan tambah dah soalan ni. Banyak dah. Kalau tambah kita balik pukul 2 mana ni.
Apakah keharusan dan kelarangan bagi pemuda-pemudi yang sedang bertunang? Apakah persediaan asal untuk pemuda-pemudi yang masih dalam pengajian universiti untuk bernikah? Ni sedap ni. Bertunang ni dia ada sedikit kelonggaran daripada sebelum bertunang, iaitu boleh pergi berjumpa di rumah atau di luar daripada rumah, atau membawa tunang pergi berjalan untuk suatu perkara dengan ditemani mahram. Itu kelebihan dia. Faham? Mu nak bawa motosikal, kalau rapat duduk dekat tak boleh. Faham? Walaupun tunang. Pasal motosikal kan dia duduk belakang dekat. Nak sekali tekan brek kan BJC kan, brek pad dekat atas belakang. Takut gitu. Jangan bila kata tunang boleh nak bawa rata-riti. Sebab motosikal dia cukup fitnah dia kerana rapat duduk pula orang kakang duduk belakang dia dah. Uduh jenis sangat. Jadi fitnah itu terang-terang dah, walau depan orang ramai dia kira fitnah dah, kerana duduk tu macam orang nak peluk dah. Faham? Melainkan dia punya seat tu panjang. Seat depan dia sini, seat belakang kat bandar. Tu lain lah. Maka jauh hak puan dengan hak lelaki. Kemudian tetap sama macam hak lain-lain seperti belum berkahwin. Soalan seterusnya, dia kata orang universiti ni nak belajar nak menikah, tak ada kira orang mana-mana pun, bila orang muda sunat kahwin awal. Mu orang universiti ke, mu orang mana ke, orang kerja dah ke, orang muda sunat kahwin awal. Faham? Nabi kata ya ma'syaras syabab, hei orang muda-muda. Bukan kata Nabi tak suruh kahwin. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Mana-mana kamu hei orang muda-muda yang mampu, hendaklah dia berkahwin. Faham? Padahal semua orang boleh kahwin, orang tua pun boleh kahwin. Tapi dalam hadis ni orang muda-muda. Kerana orang muda ni dia nafsu dia kuat, nafsunya tinggi. Dan dia boleh menunaikan nafsu sebagaimana nafsu dia datang. Orang tua-tua ni nafsu dak gak dah. Nafsu saja dia panggil, nafsu angin. Orang tua nafsu gak, nafsu angin. Ketok gelitik dah, gede-gede. Nak nikah pula seorang lagi. Tu bukan nafsu tu, eklang dia saja dia panggil. Jadi orang muda-muda. Satu lagi kereta WGR 7218, sila ada sedikit mengganggu lalu lintas. WGR 7218. Sikit je adik pasal orang nak keluar sakut kereta dia. Maka kalau orang universiti ke orang mana pekerja dah, orang muda-muda kahwin awal. Persediaan apa? Persediaan dia senang saja. Hadir kuliah setiap malam selagi yang kita mampu. Kita akan faham benda akidah, benda iman, benda tauhid, benda mengenal Allah, apa benda sembahyang, apa benda bacaannya. Itulah dapat persediaan nak jadi suami. Dalam bab ekonomi tak payah hajar. Orang Dayak dalam hutang pun dia pandai cari rezeki. Tidak ada mana-mana pun peribumi, faham tak? Bangsa Dayak lah jenis orang hutang. Sama ada orang asli Malaysia, orang asli Borneo, orang asli Papua, orang asli Afrika, tak ada satu tribe, satu puak pun yang tak pandai cari makan. Betul tak? Semua puak. Sama ada hak pakai daun saja, hak telanjang bongeh, hak pakai cawak, insting daripada mani itu Tuhan buat, dia akan pandai mencari makan untuk anak bini dia. Atau persediaan bukan bab cari makan. Nampak tak? Kena orang kata ni dalam bab agama. Biarlah pandai semayang, boleh bang biar tak sedap pun. Ni menatu benda pada oleh bang, tak boleh azam. Orang kafir confirm masuk neraka, tapi kalau orang kafir tak tahu rasa pasal Islam, mana pula adakah dia akan masuk neraka juga? Yang pertama dia kata orang kafir memang confirm masuk neraka. Lepas tu orang kafir yang tak tahu tentang Islam masuk neraka juga. Kita nak tanya pula, mu tahu tak seorang kafir tu tahu tak tentang Islam atau tidak tahu? Kat mana mu tahunya? Jawabnya, orang yang tidak sampai agama Islam kepadanya dikatakan umat fitrah. Ini pandangan ulama. Maka umat fitrah ni Allah innallaha la yadlimun nasa. Yakin sudah? Allah tidak zalim manusia. Faham? Walakinnan nas, tetapi manusia yadlimuna anfusahum, mereka yang zalim diri sendiri. Kalau Allah tak tunjuk agama ke dia, tak beritahu pada jalan kepada agama, Allah tak akan azab orang tu. Cuma perkara ni jangan kita bicara. Fa amruhu ila Allah, serah pada Allah. Kita tak usah sibuk. Kita yakin Allah Maha Adil. Bila Allah Maha Adil, adakah dia akan azab orang yang dia tak tunjuk? Boleh jawab sikit tak? Jawabnya Allah tak akan azab. Sebab Allah Maha Adil. Faham lagi? Di kerja akhirat serah pada Allah. Batu orang gila dia tak kena azab kubur. Kerana Tuhan Maha Adil. Orang gila tu kat tepi jalan pakai stokeng 3 lapis, seluar pendek sebelah, panjang sebelah, ikat tali rupiah pulak lengang. Botol 3 pautir, botol tomato sakut tekok. Jalan tengah panas minum air teh maring hak basi dah. Tuhan tak beri sakit perut, tak beri nyakit ke dia, tak ada kecil mani, tak ada darah tinggi, tak ada hepatitis A, tak ada belaka. Kerana Allah Maha Adil. Naik bah tak kena cekek. Faham tak? Tu tak sakit lah. Akhirat dalam kubur tidak ada soal mungkar wa nakir. Kita ada marabuka. Nak jawab dia kita. Wa man nabiyuka, kuat lagi. Sebut dalam hadis suaranya seperti peti di langit. Siapa ada suara macam peti? Peti tak salawang. Tengok orang main bola. Kalau hujan ritik main lagi. Main lagi. Hujan lebat main lagi. Kilat kilat main lagi. Kapa mesti dengan lepi-lepi balik. Gitulah suara mungkar nakir. Orang gila tak kena tanya. Betul tak dia? Betul tak? Dah kita kena tanya juga anak-anak kita lagi. Batu dia tengok kita suka. Kita kata gila suka korang. Suka pasal mu lagi kena tanya. Dia tak kena tanya. Faham lagi? Lagi kita bodoh-bodoh gila.
Bakit pada masyarakat tak kena susah. Dia sama dengan anak-anak yang belum balik, sama dengan anak orang kafir yang tak cukup umur mati, tidak akan kena susah. Setelah pada mati siapa ke dalam syurga. Itu adil Allah Ta'ala. Jadi hal orang yang tak siapa seluruh agama tak usah tanyalah, serah pada Allah. Allah Maha Adil. Soalan seterusnya, apa hukum seorang Islam bermegak apa hukum pergi panggung wayang? Banyaklah soalan ni. Pergi panggung wayang. Panggung wayang ni dua perkara yang menyebabkan jadi haram. Yang pertama, cerita yang ditayangkan itu ada benda haram. Ada gambar orang telanjang, gambar orang peluk, orang tiung tak. Maka haram kita pergi tengok. Nah, yang kedua, dalam tempat panggung tu orang buat maksiat. Memang tergolek tempat tu orang buat maksiat, maka kita jangan masuk majlis tu. Tapi kalau panggung tu terkawal, cerita yang ditayangkan tidak haram, tak ada masalah. Kerana Islam dia tak haramkan wayang, tak haramkan cerita. Tak. Macam dalam TV tu dia ada slot cerita yang harus, ada yang haram. Kalau tengok mari berdangsa, hak tu haram. Walaupun laki bini nongginya macam kecil beruk gila lu beluling atas tu. Nak punggung tunjuk korang, tiok tunjuk korang, musik ketang kali, haram lah. Nah, kalau program gitu, mata kita tengok ada program yang tak haram. Nah, macam warta berita, nah macam dokumentari, macam acara benda ni, National Geographic, bahkan cerita tentang sains dan seumpamanya. Itu dah haram. Gitu juga dengan panggung wayang. Ni dia tak haram, yang haramnya perbuatan makhluk tu. Batu kata haram-haram ni dipanggil perbuatan makhluk. Kalau bukan perbuatan makhluk dah haram. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syarak taklif ni dia berkait dengan perbuatan makhluk yang telah bertaraf mukallaf. Soalan seterusnya, perlukah ambil wuduk setelah mandi wajib? Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita angkat hadap besar maka terangkat hadap kecil. Maka kaedahnya siapa yang mandi junub mengangkat hadap besar atau mandi yang wajib, sunat dia mengambil wuduk, tidak wajib lagi. Kerana terangkat hadap besar. Hadap kecil ada pada 4 tubuh, muka, tangan, kepala dan kaki. Hadap besar sekalian tubuh. Maka bila kita mandi, sailanul ma' ala jami'il badan, lalukan sekalian air pada seluruh badan, maka terangkat juga hadas yang ada pada muka, tangan, kepala dan kaki pada wuduk. Faham? Cuma sunnahnya ambil wuduk dulu kemudian mandi junub. Faham tak? Itu sunnah. Bolehkah kita kahwin dengan kembar siang yang belum dipisahkan? Bukankah kita tidak boleh berkahwin dengan kakak dan adik serentak? Boleh tahan orang Ipoh ni. Petang-petang boleh tanya kau. Ada. Ikut si mu nak tanya. Kau tukar jawab teruk ni. Nampak? Minum air. Tawa pula air. Kalau air sirap boleh tahan dah soalan payah-payah gini. Jadi kembar siang. Apa dia panggil kembar siang? Kita cerita dulu. Pasal dalam sejarah moden. Dia dulu mungkin ada zaman klasik dulu. Tapi sejarah kehidupan manusia moden, yang berlaku ni dicatatkan di dalam pendaftaran kelahiran. Yang masa itu pendaftaran kelahiran mesti disilkan di London, berlaku di negeri Siam. Abad ke-19 Hijrah, 18 lebih. Nampak kembar siang pertama dalam zaman moden. Siapa dia panggil kembar siang. Maka dia sampai ke mati, dia besar sampai ketua duduk lekat pinggang dada dia dengan bahu dia, 2 orang. Jadi kita kahwin boleh tak salah seorang daripada katakan kembar siang tu perempuan? Soalan pertama kita, boleh tak dia, adakah dia itu 2 akal ataupun 1 akal? Kalau 1 akal saja tak boleh kahwin. 1 akal saja boleh kahwin. Pasal dia orang yang sama. Faham? 1 watak, 1 hati. Tapi kalau dia 2 hati, 2 orang yang berlainan tapi melekat, maka ulama fiqh kata ada 2 kaul. Kaul yang pertama mengatakan tidak boleh. Kaul yang kedua mengatakan boleh, darurah pada hukum syarak. Kenapa kaul pertama dia kata tak boleh? Kerana nak jimak. Bila nak jimak seorang, hak ni dah nikah lagi, bawa atek masuk dalam bilik. Faham tak? Ni jadi mas'alatum, persoalan. Soalan oleh ulama yang mengatakan mengharuskannya kerana ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah membenarkan yang dilarang. Kerana siang dia kalau tak boleh nikah. Kalau kita kerat jadi mati haram. Nampak? Jadi hak mana-mana nak taklid ikut silah boleh berlaku. Ini pandangan ulama. Bila berlaku khilaf jadi rahmat bagi kita. Soalan yang kedua, sungguh ke nak nikah dengan kembar siang? Bolehkah saya tipu bos saya untuk MC semata-mata untuk hadir kuliah? Ustaz, macam malam ni saya buat dah. Dekat mana? Jawabnya, yang pertama boleh, yang kedua tak boleh. Yang tak boleh ni apabila majikan tidak membenarkan. Tapi kalau majikan tu benar tak apalah. Oleh kerana awak tak ambil cuti, awak buat surat MC, awak nak pergi kuliah sangat. Faham tak? Dah ustaz tu pun saya kenal. Cuma saya tak boleh nak pergi. Awak nak pergi sangat. Okey, awak buatlah satu surat MC padahal awak dah sakit dah. Saya izinkanlah. Kalau gitu tak ada masalah. Ada juga kalau majikan baik gitu. Katakan dia minatlah ustaz tu, dia tak apalah saya tak nak pergi. Jadi awak tolong pergilah. Tapi dah tadi tak buat cuti dah. Baru tahu tengah hari buat MC. MC tu tipu tak? Tipu juga. Tapi kebenaran majikan boleh. Dan kalau majikan tak izin boleh tak? Tak boleh.
Faham? Melainkan kita beritahu kepada majikan, saya ambil MC nak cuti tak boleh untuk pergi kuliah. Khabar terang-terang gitu. Nampak? Khabar terang-terang gitu. Boh beri apa, kalau boh tak beri, boh dah tak pergi. Nah, kalau boh pergi, boh bagi saya pergi, boh ampun dosa, boh banyak dosa. Pujuk sikit dia. Gigi dia kata. Lain. Yang kedua memang boleh sokmo bila company tu bapak kita yang punya. Tak apa tu. Soalan seterusnya, bolehkah orang yang berzikir sedang berzikir tegur orang sedang solat seperti tegur bacaan yang terlupa? Bolehkah orang tak solat tegur orang sedang solat? Dia tengah berzikir, dia tengah tak kata berzikir lah, dia duduk saja, tidak semayang. Contoh dalam rumah, suami tak semayang, isteri semayang. Suami semayang dah maghrib berjemaah di surau tadi, balik isteri pula semayang. Faham? Isteri pun baca Fatihah salah, suami baca surat khabar. Dia kata Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Tak ada dah iya mana ni Ar-Rahmanir Rahim. Dan suami boleh tegur tak? Suami tak semayang. Jawabnya boleh, tak ada masalah. Orang yang tak semayang boleh tegur orang yang semayang, yang dia buat salah merosakkan semayang. Jadi orang yang tak semayang tak yang kata subhanallah. Jadi bengong orang semayang. Faham tak? Kita tinggal Ar-Rahmanir Rahim, dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Subhanallah. Faham tak? Kalau kita tinggal ayat. Tak faham? Lalah tanya. Kenapa? Takut gitu, dia kira bodoh. Terus kabur ayat dia tinggal Ar-Rahmanir Rahim. Kata gitu. Kalau tukang semayang pun dia pulang balik Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin boleh. Itu juga kalau maknanya dia ada suami tengah semayang, tak ada jatuh najis binatang katakan atas batu dia, atas kopiah dia, maka isteri tengah maknanya goreng nasi, boleh kata abang tadi cicak jatuh atas kopiah tu, boleh kata. Dia tak kira mengganggu orang semayang. Faham? Kerana dia panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Faham tak? Tolong perkara yang baik. Dia pun ambil kopiah, buang ke tepi dengan segera, tidak batal lagi semayang kerana baru jatuh. Tak? Atau laki dia pakai kain koyok dah. Kain tu koyok, anak dia buat main kocoh gusti petang tadi. Dah budak-budak kalau ayah tak ada dalam bilik memang dia main tau. Dia ambil batal, dia ambil kain pelekat ayah. Dan dia buat atu boxing gitu. Ikat-ikat cari kain. Bila cari dia lipat mula, budak-budak sedikit lipat molek gitu. Kena ayah tak tahu. Ayah mari sembahyang esok, nampak cari punggung tak besar mana, ada besar pinggang lubang. Nampak? Kalau dalam tak pakai. Jadi bini naik tengok puing. Nampak tak? Nampak dua tim punggung ayah. Nah, jadi tengah sembahyang. Nah, sujud pula tu. Jadi macam mana cara nak tegur? Subhanallah ke kata kain cari? Daripada asal tu tidak sah dah semayang kerana koyok pada awal. Faham tak? Bila koyok pada awal, daripada awal tak sah dah. Jadi dua cara. Pertama beritahu saja kain koyok tu semayang apa lagu cik abang kata gitu. Faham? Yang kedua pergi kabur ke dia, akak gang bangun tukar kain. Pasal semayang dia sudah rosak. Faham tak? Yang tak boleh semayang tak rosak, kita pergi kaca tak boleh. Orang semayang tak rosak tak boleh kaca. Faham? Kita nak pergi jalan, bini kita tengah semayang, kita pergi curi anak kuci bawah kuda, anak kuci. Okey. Faham tak? Soalan seterusnya, boleh tak semayang qadha wajib pada waktu yang tak boleh semayang sunat? Boleh. Apakah yang masukkan dengan zina hati? Adakah merindui seseorang yang bukan mahram dikira zina hati? Zina hati ni maknanya kita berkosak, bercerita atau mengkhayakan sedang buat benda yang haram. Dia tengok orang puang seorang tepi jalan, dia pun khayal duk buat pokok, dia sedang zina dengan puang tu, dia sedang peluk tiung, tu zina hati. Atau mencita-citakan perkara yang diharamkan oleh Allah, juga dikira zina hati. Faham? Soalan seterusnya, barang yang dicuri adakah patut kita pulang balik pada tuan? Wajib tak kita jujur pada orang yang pernah kita khianat dulu? Kita tak amanah dengan dia. Memanglah wajib pulang balik barang orang. Ingat, dosa yang kait kita dengan Allah senang nak taubat. Minum arak, lama dah minum ustaz, Tok Imam saya nak taubat ni, banyak mana minum? Banyak sangat. 7 lori dah. Nampak? Kasbuk 1 lori, Johnny Walker 1 lori, jenis stout 1 lori, Heineken 1 lori, Tiger Beer 1 lori, BSOP 1 lori. 7 lori dah minum. Sekali dia bertaubat, aku menyesal ya Allah, aku buat dosa minum arak. Ampunkan dosa aku, kalau mudah ampun dosa aku, susah aku di akhirat. Faham? Serta merta Allah ampun begitu pada malam tu juga. Faham lagi? Senang ni. Tapi kalau kait dengan orang payah. Batu Nabi kata mengumpat lebih berat dari berzina. Dia berzina, dosa besar. Masing-masing taubat kepada Allah, menyesal, Allah ampun. Mengumpat menyesal tak jadi, kena pergi kabur ke tuang yang kita upat. Saya upat awak semalam. Kemarin dulu saya upat awak, maafkan saya. Tu berat. Batu kalau bak kait dengan harta orang, rukun taubat yang 3 tambah 1 jadi 4. 3 rukun taubat, pertama berhenti buat haram, yang kedua menyesal, yang 3 azam tak membuat dah. Tapi kalau kait dengan harta orang, wajib kena pulang balik. Jangan taubat, tak pulang balik barang, taubat tidak diterima. Walaupun benda tu murah sangat. Walaupun benda tu lama dah. Dia curi buah pelang tu pada zaman Jepun. Zaman Jepun tu buah pelang kalau suti 10 sen ni. Learning RM3 sebutir tu tak? Walaupun hak saudara kita. Faham? Kena pulang balik pasal mencuri rokok samu ambil secara tidak halal. Termasuk orang-orang yang lepas sembahyang Jumaat, dia pun balik sembahyang Jumaat dengan serban, dengan jubah. Tengok ada orang kenduri kahwin, dia singgah makan. Orang dah cepu, dia singgah makan. Wajib kena ganti balik sekarang juga. Makan dia tu haram, tak wajib tak ganti balik. Amalan dia tidak diterima kerana makan haram. Gambar mana orang lepas sembahyang Jumaat, dia berjalan. Tengok ada kenduri kemah, berhenti makan.
Dia dalam hadis Nabi kata tetamu yang tidak dijemput haram makan. Faham tak? Orang lelaki macam itu pakai serban, nalai ada janggut, peropok penyamun. Dia orang tak jemput, tak boleh makan. Haram. Faham tak? Mu jangan awak lebih kurang itu. Bukan ditulis itu free, siapa-siapa sila makan. Lain. Tak boleh. Dalam kitab-kitab mereka kata wajib kena hantar balik. Faham? Walaupun kawan kita, tapi dia tak jemput kita. Kita kenal dia tapi dia tidak jemput. Faham? Kena kira balik tu. Kita makan lauk 2 tokok, nenah 2 keping, ikan kering kecek 3 ekor, nasi sepinggang. Kena beritahu ke dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mak, mana lama tak tengok mu. Duduk lama sikit lah. Member kancing aku ni. Faham? Daripada sekolah ni. Dua kali cerita. Allah ingat hari tu mu tak panggil aku makan, aku pergi makan juga kenduri mu. Faham? Kena ganti balik. Dia kata saya halal, tak payah. Nampak? Gitu juga kalau ambil barang orang. Nah, buah pelang suti tapi hok pok saudara kita, curi, taubat tak terima, kena pulang balik. Telur ayam suti, tengok. Telur orang sebelah, mari telur rumah dia, dia ambil telur. Ayam sebelah. Jadi telur rumah orang, tengok dia ayam gila telur. Rumah tuan dia tak telur. Faham? Dia pergi telur bawah tangga rumah kita. Kita pergi ambil rebus telur, makan haram, telur orang tu. Dia dah tahu dah telur rumah aku kan? Beli kat aku kan? Oh sedap ramok main telur rumah boleh kemung. Faham? Tetap telur orang. 9 butir kena pulang balik. Cuma sunat dalam kitab-kitab kata tuang punya ayam bagi 2. Faham? Bila mari ambil telur 5 seorang. Mu 5 aku 5. Pasal ayam aku 5 ambil kemulah pasal mari telur bawah mu. Nak tu cara berihsan sama manusia. Tapi gambar gawak bodoh. 10 butir ayam telur rumah orang 10 butir buat balik. Nak. Dia kata kalau waris tak waris pun tak boleh. Kena pulang balik. Ni saya nak minta halal lah Pak Mak Pak Mak berkawan lain pot dara kita. Nak minta halal lah. Apa minta halal pula itu kita ambil buah pelang sama Pak Mak. Tak kabur. Tak jadi ustaz ngajar semalam kena ganti RM1. Pak Mak pun dah kata Allah tak kira-kira sangat mu kawan lain anak dekat, saudara dekat dengan aku. Ganti juga dak ganti pula halal. Kena ganti ya. Faham tak? Ingat ke free tadi. Jangan main-main kita orang.